Hai semua, hari ini saya nak tunjuk cara paling cepat untuk hasilkan kuis interaktif menggunakan Wayground dengan bantuan AI untuk kita mudahkan masuk terus ke dalam Google Classroom. Yang biasanya kita tak perlu type, copy paste soalan satu persatu, kita hanya bagi AI untuk bantu kita jana semua soalan. Jom! Okay, pertama sekali kita buka ke Wayground homepage. Okay, Wayground ni dulu formerly known as Quizizz. Okay, dia dah rebranding, nama dia sekarang adalah Wayground. Okay, jadi kalau cikgu tak ada lagi account, cikgu boleh tekan create atau register. Dan jika cikgu dah ada, cikgu boleh tekan login. Okay, seeloknya login dengan email MOE Delima kita lah. Okay, baiklah, lepas cikgu dah buat create account, cikgu akan nampak paparan seperti di sini. Okay, seperti apa yang saya ada dekat depan ni. Okay, kalau cikgu nak tengok akaun cikgu, cikgu boleh tekan kat sini. Cikgu boleh customize akaun cikgu, cikgu boleh masukkan gambar, nama cikgu dan apa semua sumber yang cikgu dah pernah create, semua akan keluar kat bawah ni, resources cikgu lah. Okay, jadi saya bagi dulu contoh. Okay, sebelum ni saya dah pernah buat quiz CV dan saya dah tetapkan dia adalah soalan multiple choice dan saya dah letak semua soalan-soalan. Kemudian saya dah masukkan juga jawapan yang betul untuk anak murid saya semak. Okay, jadi bila saya tekan play, dan saya dah masukkan link ni ke dalam Google Classroom untuk anak murid saya jawab. Okey, kalau saya nak tengok balik, dekat sini saya ada buat assessment dan saya ada buat flashcard. Okey, cikgu boleh tengok flashcard akan preview. Okey, preview dia macam ni. Maksudnya murid apabila nak membuat latihan, okey, dia boleh dia boleh baca dulu. Okey, 4 darab 6 dia boleh jawab 24. Kalau dia salah, dia boleh tekan I'm still learning. Okey, inilah contoh-contoh dia. Alright, dia akan belajar dulu sebelum dia jawab. Okey. Okey, kalau cikgu nak tukar Teams, saya tutup sound dulu. Okey, saya tutup dah sound dia. Okey, kalau cikgu nak tukar cara customize dia, cikgu boleh tekan kepada Cosmic Picnic. Tadi saya tekan klasik lah. Okey, kalau Cosmic Picnic, cikgu anak murid cikgu akan nampak seperti ini. Begini. Okey. Kita boleh customize interaktif gaming yang cikgu nak bagi kepada anak murid cikgu. Okey, jadi saya akan ajar cikgu bagaimana kita nak buat quiz ini menggunakan AI. Okey, kalau cikgu nak upload buku teks atau link buku teks, cikgu boleh tekan upload untuk enhance konten cikgu dengan lebih spesifik mengikut kepada topik-topik yang cikgu nak beri latihan. Okey, kalau tidak cikgu nak create a resource, cikgu boleh tekan terus create a resource. Kemudian assessment adalah untuk quiz. Kalau cikgu nak buat presentation, video, passage atau flashcard pun boleh. Cikgu boleh tekan kat sini dan explore. Okey, buat masa ni saya nak tunjuk dulu assessment cara kita nak buat quiz. Okey, jadi sekarang ni kita tekan dulu create with prompt or text. Okey, baiklah, sekarang ni saya nak enter sebuah topik iaitu hasilkan 10 kuis matematik. Okey, topik nombor bulat, sediakan 4 pilihan jawapan dan nyatakan jawapan yang betul. Okey, kemudian saya nak dia level yang lebih mudah. Okey, jadi saya pilih level 1 atau 2 dan saya nak number of soalan 10 dan output dia saya nak beli. Okey, next. Saya tak ada apa-apa subtopik yang saya nak tambah. Saya nak letakkan, kemudian saya nak create resource. Okey, jadi kita tengok dalam masa beberapa minit sahaja soalan-soalan 10 soalan akan siap dijana menggunakan Wayground AI. Okey, dah siap 10 soalan. Okey, jadi kita tengok soalan-soalan yang ditanya sesuai tak untuk anak murid kita. Kalau cikgu nak edit soalan, cikgu boleh tekan modify this question. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak teruskan, cikgu boleh teruskan. Okey, ini dia bagi soalan penyelesaian masalah. Okey, kemudian ada pola nombor, kemudian ada kedai sasaran menjual. Okey, cikgu tengok. Okey, semua soalan dah bersedia. Okey, kalau cikgu tak nak, antara salah satu cikgu boleh delete, cikgu boleh padam. Okey, kalau cikgu nak tengok preview pun cikgu boleh tengok. Macam ni dia akan keluar. Saya tak nak soalan ni, saya nak padam. Okey, jadi cikgu boleh padam. Okey, cikgu tak nak, cikgu boleh ganti dengan soalan lain pun boleh. Okey, kemudian kalau cikgu dah ready, cikgu boleh preview quiz. Beginilah. Test mode, kalau cikgu nak dia lebih simple. Kalau classic mode, cikgu nak macam ni. Okey. Okey, jadi kalau cikgu nak customize sikit soalan-soalan ni, cikgu boleh pergi kat setting. Okey, cikgu boleh letak mathematics. Sebab tadi soalan kita dah letak dalam belik. Dan kalau ada gambar yang cikgu nak masukkan, cikgu boleh masukkan quiz nombor bulat. Kalau tak ada, tak apa. Okey, kita tekan save. Kita publish. Okey, dah siap publish. Kalau cikgu nak ubah, cikgu boleh ubah. Okey, dah siap publish. Okey, sekarang kita nak preview. Okey, untuk students, kita akan tunjuk macam ni lah. Okey, kalau cikgu nak dia boleh read text aloud, cikgu boleh tekan, tapi selalunya kita tak perlu. Kalau cikgu nak masukkan timer pun boleh, tapi kalau cikgu tak nak dia terlalu terkejar-kejar dengan timer, jadi cikgu boleh tutup. Okey, kalau cikgu nak bagi dia power ups untuk katakan dia jawab betul, dia boleh boost power. Kalau cikgu nak memes, boleh bagi memes. Kalau tak nak, cikgu boleh tak perlu.
Okey, kalau Teams tadi saya dah tunjuk klasik, Cosmic pun saya dah tunjuk. Kalau cikgu nak lebih random dia jadi kena biru. Ni macam kereta. Kalau fokus dia lebih. Okey, ni light mode. Okey, jadi saya lebih prefer dia, kita letak klasik lah. Okey, alright, kita boleh preview as student. Okey, ini adalah contoh yang bagaimana student akan dapat. Okey, Alif nak ikat digit, dia boleh membentuk. Okey, kita test tengok betul tak dia jawab. Betul. Inilah memang yang maksud saya. Okey, jadi kita biar dia jawab dulu dan ada power ups kat sini lah. Alright, okey, kita dah simak. Jadi sekarang ni saya nak pergi saya nak assign benda ni kepada Google Classroom saya. Okey, saya boleh terus select a class. Okey, hari tu saya dah masukkan kelas 6 Stella, jadi sekarang saya nak masukkan kelas 4 Stella pula. Okey, 4 classes daripada Google Classroom. Saya nak masukkan 4 Stella. Okey, jadi dah tekan next. Okey, dia dah masukkan. Jadi saya dah assign. Okey, saya dah assign dekat sini. Nampak? Saya dah keluar nama-nama anak murid saya di sini. Okey. Okey, saya nak tekan sini, saya nak assign kepada kelas 4 Stella. Alright. Okey, next. Assignment title. Okey, kemudian default grading out of 20 atau out of 50. Atau kalau tak nak keluar markah pun tak apa. Tapi saya nak dia keluar, tadi saya bagi 9 soalan. Jadi saya nak dia enter manually. Maximum score 90. Save. Okay, next. Okay, kemudian saya boleh assign. Okay, use leaderboard view. Okay, kita akan nampak kalau ada murid yang dah jawab, dia akan keluar leaderboard dekat sini lah. Alright. Suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.